Bila sebut je peraturan di tempat kerja, apa yang terlintas kat fikiran anda? Mesti buku panduan yang tebal, membosankan, penuh dengan jangan dan tidak boleh kan? Tapi, macam mana kalau kita ubah sikit cara kita pandang benda ni? Cuba kita lihat ia sebagai satu pelan tindakan, satu blueprint untuk membina satu tempat kerja yang bukan sahaja berjaya, tapi juga adil dan produktif untuk kita semua. Jadi, jom kita mulakan dengan persoalan ni. Adakah semua peraturan ni sebenarnya satu bebanan? Atau ia sebenarnya satu peluang? Dalam perkongsian kali ini, kita akan terokai macam mana peraturan yang nampak macam leceh ni boleh jadi satu alat yang sangat hebat untuk kita bina sesuatu yang luar biasa bersama-sama. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama. Cuba anda bayangkan mana-mana pasukan yang hebat. Tak kisahlah pasukan sukan ke atau tim dalam syarikat gergasi. Apa persamaan mereka semua? Mereka ada satu set peraturan yang jelas, yang semua orang faham dan paling penting, semua orang hormat. Itulah asasnya. Dan inilah maklumat kita yang sebenar. Tujuan peraturan ni bukan nak mengongkong, tapi untuk cipta satu ruang, satu persekitaran di mana setiap orang rasa adil, rasa dihormati dan rasa boleh sumbangkan yang terbaik. Prinsip-prinsip yang akan kita bincangkan ni adalah tools kita untuk capai matlamat ni. Sekarang, kita masuk tonggak pertama dalam blueprint kita. Disiplin. Dengar perkataan ni pun mungkin dah rasa macam seram sikit kan? Tapi, relax dulu. Kita akan tengok disiplin ni dari sudut pandang yang lebih moden, yang lebih membina. Jom kita tengok perbezaan ni. Dulu, bila sebut disiplin, kita terus fikir pasal hukuman. Buat salah, kena denda. Simple. Tapi, pandangan moden yang diguna pakai oleh syarikat-syarikat terbaik dunia melihat disiplin sebagai satu proses pembetulan. Tujuannya adalah untuk baiki, untuk bantu, bukan untuk jatuhkan semangat. Dan inilah definisi sebenar disiplin. Asasnya adalah latihan. Ia tentang melatih kita semua untuk bertindak ikut peraturan yang dah dipersetujui bersama. Jadi, fokus utamanya bukan pada kesilapan tu, tapi pada macam mana nak latih diri untuk jadi lebih baik. Jadi, untuk apa sebenarnya disiplin ni? Tujuannya baik tau. Ia bukan untuk buat orang rasa malu atau hilang semangat. Sebaliknya, ia adalah untuk pastikan kerja kita semua berada pada tahap yang sepatutnya. Untuk betulkan apa-apa perangai yang boleh jejaskan syarikat dan yang paling penting sekali, untuk wujudkan layanan yang adil dan konsisten untuk semua orang. Kebanyakan syarikat sekarang guna satu pendekatan yang sangat adil. Namanya disiplin progresif. Ia macam tangga. Mula-mula kalau ada isu, kita bincang secara peribadi dulu. Bagi peluang. Kalau berulang lagi, baru kita bagi amaran yang lebih formal. Ia satu proses yang bertahap. Cara ni bagus sebab ia tunjukkan yang syarikat hargai pekerja dan bagi peluang untuk mereka perbaiki diri, bukan terus hukum. Dan ini sangat-sangat penting. Bila ada perbincangan tentang prestasi, kita kena fokus pada tingkah laku, bukan pada personaliti orang tu. Contohnya, saya perasan awak dah 3 kali lewat minggu ni. Itu fakta, itu tingkah laku. Tapi kalau kita cakap awak ni memang pemalas, itu serangan peribadi. Bila kita fokus pada tingkah laku, barulah kita boleh cari jalan penyelesaian. Okey, kita beralih ke tonggak yang seterusnya yang boleh dikatakan sebagai tapak kepada segala-galanya, kerahsiaan. Tanpa kerahsiaan, tiada kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, sesebah organisasi itu memang tak akan ke mana. Petikan ni memang padu kan? Kepercayaan ni ambil masa bertahun-tahun nak bina, tapi boleh hancur dalam sekelip mata je. Jadi, menjaga maklumat sensitif ni bukan sekadar ikut peraturan, tapi ia adalah satu tanggungjawab untuk kita jaga amanah yang orang lain dah berikan pada kita. Kenapa ia begitu kritikal? Sebab akibatnya bukan main-main. Kalau kerahsiaan terjejas, syarikat boleh hilang bisnes, boleh kena saman dan yang paling teruk, ia merosakkan budaya hormat menghormati sesama kita. Ia lebih dari sekadar data, ia tentang maruah dan integriti. Baik, kita dah bincang pasal prinsip-prinsip besar tadi. Sekarang, jom kita tengok benda yang lebih praktikal. Benda yang kita guna hari-hari. Inilah panduan yang pastikan operasi harian kita semua berjalan lancar. Anda boleh anggap kod tata laku ni macam papan tanda di jalan raya, tempat kerja kita. Ia bagi panduan yang jelas untuk semua orang tentang apa yang diharapkan dan pastikan kita semua bergerak ke arah yang sama ikut standard undang-undang dan etika.
Contohnya simple je. Macam mana nak lapor kalau tak sihat? Apa prosedur nak mohon cuti? Benda-benda ni nampak macam remeh kan? Tapi bila ada prosedur yang jelas, ia elakkan keliru dan yang paling penting, ia pastikan semua orang dapat layanan yang sama rata. Tak ada istilah pilih kasih. Jadi apa intipatinya kat sini? Panduan bertulis ni adalah untuk keadilan. Bila peraturan tu jelas dan semua orang boleh rujuk benda yang sama, ia wujudkan rasa saksama. Semua orang tahu apa yang perlu dibuat, tak kira siapa pun mereka. Ini bukan pasal birokrasi, ini pasal membina kepercayaan terhadap sistem. Akhir sekali kita sampai ke elemen terakhir dalam blueprint kita. Elemen yang paling manusia. Ia bukan pasal peraturan atas kertas, tapi pasal cara kita berhubung, berkomunikasi dan bekerjasama antara satu sama lain. Bila kita berjaya wujudkan suasana sosial yang positif, macam-macam benda ajaib boleh berlaku. Kerjasama jadi lebih senang, kerja jadi lebih efisien dan semua orang pun faham dengan lebih jelas apa matlamat besar yang kita nak capai. Ia satu situasi menang-menang untuk semua. Pendek kata, interaksi yang baik ini bukan sekadar sembang kosong kat pantry. Ia sebenarnya proses kita menggabungkan kepintaran, pengalaman dan kemahiran setiap orang dalam pasukan. Bila kita bekerjasama dengan baik, 1+1 boleh jadi 3. Kita jadi lebih kuat secara kolektif. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Tak perlu fikir perubahan yang besar-besar. Mungkin ia cuma satu perkara kecil. Apakah satu amalan yang anda boleh mulakan esok untuk jadikan interaksi di tempat kerja anda lebih baik? Fikirkanlah, sebab tempat kerja yang hebat bermula dari kita semua.